So, untuk kisah kali ini adalah kisah orang hilang. And dia hilang banyak kali tau guys. Tapi setiap satu cerita kehilangan dia memang tak boleh nak masuk akal tu. Each of them. Bila Kero baca, Kero macam mind blown tau guys. So Kero tak nak mind blown seorang-seorang guys. Kero nak ajak korang mind blown sekali dengan Kero. Okay, jom. Lupa pula guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang tengah menonton ataupun mendengar. Welcome back to Kero Series kepada ahli komuniti gelap. And kepada yang baru sampai, ini adalah channel Kero Series yang menceritakan tentang kisah-kisah crime, kisah-kisah horror dan juga kisah-kisah pelik guys. Kalau korang suka dengan cara Kero bercerita, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. If you guys suka dengan video ni, tekan like, alright? So tanpa membuang masa korang semua, let's go. Macam laju lah intro. Pada waktu tengah hari 16 September 2008, seorang Kapten Ferry di New York City tengah tengok-tengok di atas permukaan air sungai untuk melihat any obstacle yang ada dekat depan ferry dia sebab dia sekarang ni tengah membawa ferry dia lah. Time dia tengah tengok-tengok tu, dia ternampak ada satu benda yang pelik tau guys. Dia macam satu objek yang tengah terapung di atas permukaan air. Jadi bila dia tengok, dia macam, macam orang. Macam bukan. Alamak, macam sampah. Jadi untuk pastikan apa benda yang dia tengok tu, dia pun pergilah suruh dua orang budak dia untuk pergi dekat benda tersebut. Maka lepas dah mendapat arahan daripada kapten, dua orang budak dia tu pun pergi ke arah objek tu dengan menaiki sebuah bot. Dan bila dorang dah nak sampai dekat sana, bila dorang perhatikan tengah bawa ni, dorang perhatikan and dorang tengok objek yang kapten dorang nampak tadi tu, dan objek yang dorang tengah nampak sekarang ni adalah seorang wanita guys. Wanita tu sekarang ni tengah terapung di atas permukaan air dalam keadaan yang terbalik. Muka dia menghadap ke bawah ke dalam air. And bila diorang tengok macam itu, diorang terus bawa bot diorang menghampiri wanita tu. And bila diorang dah sampai dekat sebelah dia, diorang terus angkat wanita tu, bawa masuk dekat atas bot. And pada masa tu guys, wanita tu dengan secara tiba-tiba tersedar. Dia terus tercungak-cungak out. Dia terus tarik nafas dia dalam. Umpama macam seseorang yang baru je tersedar selepas lemas kat dalam air kan. Macam gitu kan. Pada ketika wanita tu ditemui, pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut adalah running short pant dan juga sport bra. Di salah satu bahagian tubuh badan dia ada sunburn yang sangat teruk dan dia juga mengalami hypothermia, dehydration, dan tubuh badan dia juga kelihatan seperti dah berada di dalam air untuk satu tempoh yang sangat lama. Jadi diorang tak cakap banyak. Diorang terus bawa dia pergi ke ferry, diorang selimutkan dia and diorang terus call ambulance. Dan sementara menunggu ambulance sampai dekat situ, wanita tu mula mengeluarkan suara guys. Wanita tu mula bercakap. Dia cakap dekat diorang. Dia cakap macam ni. Macam mana saya boleh ada dekat sini? Beberapa jam yang lepas saya running. Saya keluar rumah untuk running. Lebih kurang macam itu guys. Bila diorang dengar wanita tu cakap macam itu, diorang just assume yang maybe dia ni terkejut sangat ni aku rasa. Based on dia punya pakaian pun, iaitu running short pant dan juga sport bra, diorang fikir, memang betul lah ni. Dia ni keluar rumah pergi lari ni, pergi running. And mungkin tak tahu macam mana dia terjatuh dekat dalam sungai ke. Diorang fikir macam itu. Tapi apa pun yang jadi guys, diorang tetap bersyukur sebab wanita tu berjaya ditemukan dalam keadaan yang hidup. So once ambulance dah sampai, wanita tu pun terus dibawakan ke hospital dan diberikan rawatan. Dan bila keadaan dia dah stabil, dia terus cakap dekat nurse, dia terus cakap dekat doktor, macam mana saya boleh ada dekat sini? Beberapa jam yang lepas, saya running. Saya keluar rumah untuk running. Macam mana saya boleh ada dekat hospital? So, doktor dengan nurse pun terangkanlah dekat dia. Tadi, ada orang jumpa awak dekat tengah-tengah sungai. And then, diorang call ambulance. Ambulance bawa awak datang ke sini. Itu pasal awak ada dekat sini. Wanita tu cakap balik dekat diorang, macam mana saya boleh ada dekat tengah-tengah sungai pula? Doktor dengan nurse of course memang tak ada jawapan untuk menjawab apa yang disoalkan oleh wanita tu. Dan tak lama lepas tu, wanita tu mengesahkan yang nama dia adalah Hannah Up. So, pihak hospital pun terus roger family wanita tu and family dia pun datang ke hospital dan family tu mengesahkan yang wanita tu memang betul Hannah Up. Tapi, selepas identiti wanita tu disahkan adalah Hannah Up, investigator ataupun penyiasat jadi pening gila mat. Diorang macam, apa benda siap ni? Sebab apa diorang jadi macam itu? Sebab Hannah Up sebenarnya dah hilang selama 3 minggu. 3 minggu, Mat. Main blown kan? Jadi diorang pun ceritakanlah dekat Hannah. Hannah, awak sebenarnya dah hilang selama 3 minggu tau. And once again, bila Hannah dengar, Hannah pun macam,
dia sendiri pun tak dapat nak mempercayai bahawa dia dah hilang selama 3 minggu. Pada mulanya, semua orang faham kenapa Hannah jadi macam itu. Kenapa dia tak boleh nak ingat apa yang berlaku. Semua disebab dia baru je melalui satu fasa trauma. So, diorang pun bagi Hannah rehat untuk beberapa hari. Tapi, selepas beberapa hari kemudian, Hannah still lagi tak tahu apa yang jadi dekat dia sepanjang 3 minggu dia hilang. Dia tak tahu. Okay guys, 3 minggu sebelum dia hilang, Hannah keluar daripada rumah dia yang berada di New York City. Dia keluar daripada rumah dia untuk pergi running, yang di mana guys, hari itu adalah sehari sebelum dia sepatutnya memulakan tahun baru persekolahan. Dia adalah cikgu sekolah. Esoknya adalah hari pertama persekolahan untuk tahun yang baru. Jadi, lepas Hannah dah keluar untuk pergi running and then dia tak balik ke rumah dia pada malam tu, housemate dia tak risau sangat guys. Based on information yang ada, hubungan Hannah dengan housemate dia tak begitu rapat sangat. So tak heran sangatlah diorang jarang berinteraksi antara satu sama lain sebab diorang tak rapat. And housemate dia start to realise yang Hannah tak balik ke rumah selepas 4 hari kemudian. Diorang dah perasan tau, diorang dah lama gila tak nampak Hannah pada masa tu. Jadi benda pertama yang diorang buat lepas diorang realise yang Hannah tak balik rumah, diorang pergi masuk ke dalam bilik Hannah. Dan apa yang diorang jumpa dekat dalam bilik tu adalah pasport Hannah. Diorang jumpa wallet dia. Dalam wallet tu ada duit, ada cash, ada kad bank, kad pengenalan dia, and semua benda-benda penting yang biasanya seseorang yang nak keluar rumah akan bawa. Semua benda penting tu ada dekat dalam bilik dia guys. Jadi diorang pun tak cakap banyak. Diorang terus call polis untuk melaporkan yang Hannah tak balik rumah dan Hannah terus dilabelkan sebagai orang hilang. Maka satu operasi pencarian secara besar-besaran dijalankan untuk mencari di manakah lokasi Hannah berada. Anak murid Hannah sayang gila dengan Hannah. Kawan-kawan Hannah cakap yang Hannah adalah seorang yang sangat baik, dan almost anyone yang kenal Hannah, diorang cakap Hannah ni memang orang yang sangat-sangat baik. Dia seorang yang ceria, dia seorang yang happy go lucky, dan disebabkan itu pada ketika dia hilang, ramai gila yang pergi cari dia tau guys. Diorang pergi cari dekat merata-rata tempat, dan selepas seminggu kemudiannya, family Hannah dan juga kawan-kawan Hannah dah mula macam hilang harapan tau. And even polis sendiri pun bagi tahu kalau dah cari selama seminggu tak jumpa, diorang menjangkakan yang mungkin Hannah adalah mangsa kepada satu jenayah yang sangat teruk. At that time, kes kehilangan Hannah mendapat liputan secara meluas ke seluruh negara sebab dia hilang dalam keadaan yang tak masuk akal guys. Tak ada satu jejak pun yang ditinggalkan oleh Hannah. Kau bayangkan guys, dia just keluar pergi running je and then dia boleh hilang macam itu je. And guys, even dia tinggal di bandar New York. Bro, CCTV bersepah sana sini. Saksi jangan cakap lah, lagilah bersepah kan. Even banyak gila CCTV dan juga saksi, polis ataupun pihak berkuasa tak jumpa satu pun rakaman CCTV yang melibatkan Hannah. Tak ada kelibat Hannah langsung dekat dalam CCTV. Kiranya petunjuk daripada CCTV tak ada, petunjuk daripada saksi pun tak ada. And tak lama lepas tu, dengan secara tiba-tiba ada satu lead untuk kes kehilangan Hannah, yang di mana kelibat Hannah berjaya dirakamkan melalui CCTV yang berada di Apple Store yang berada di Manhattan, dan dalam rakaman tu menunjukkan yang Hannah tengah menggunakan salah satu komputer yang ada dekat dalam Apple Store tu guys. Based on CCTV footage, Hannah log in ke dalam dia punya akaun Gmail dengan menggunakan komputer tu, tapi dekat dalam komputer tu yang telah digunakan oleh Hannah untuk login dia punya email account dia tu, dalam tu tak ada satu pun record yang menunjukkan dia ada send ataupun receive email ataupun message. Dan yang lagi tak masuk akal, salah seorang kenalan daripada sekolah tempat Hannah bekerja, orang tu nampak Hannah dekat situ. Jadi orang tu pun pergilah tegur si Hannah ni. Awak Hannah kan? Semua orang tengah cari awak ni. Awak Hannah kan? Dalam CCTV footage tu menunjukkan Hannah pandang dekat orang tu and dia cakap dekat orang tu, bukan, saya bukan Hannah. Jadi orang tu pun dia terus call polis, and bila polis sampai dekat situ, Hannah dah tak ada. Tapi polis ambil footage CCTV and orang pergi tunjukkan dekat mak Hannah. And mak mana yang tak kenal dengan anak dia kan? So mak dia memang 100% sure yang ada dekat dalam rakaman tu itu adalah anak dia, Hannah. So bila dah sampai dekat part ni, semua orang dah tak faham dah kenapa si Hannah ni menafikan yang diri dia adalah Hannah. Kenapa dia cakap dia bukan Hannah? Dia kena culik ke dengan penjenayah? Dia kena kontrol dengan someone ke? So guys, sehari kemudiannya, kelibat Hannah dapat dilihat berada di Starbucks. Namun, perkara ni sama juga macam dekat Apple Store tadi. Bila polis sampai dekat sana, Hannah dah tak ada. And bukan dekat Apple Store, bukan dekat Starbucks je. Benda yang sama juga berlaku di beberapa gym yang berada di sekitar Manhattan, di sekitar kawasan situ. Yang di mana? Di footage CCTV dekat gym menunjukkan yang Hannah menggunakan toilet untuk mandi dekat situ. And lepas dah mandi, dia terus gerak. Every time polis sampai, Hannah confirm dah tak ada. Jadi benda ni meninggalkan banyak persoalan. Macam mana Hannah boleh bergerak
bergerak ke sana sini tanpa bawa dompet dia, tanpa bawa dia punya kad bank, lesen, pasport, IC. Dia tidur kat mana? Dia tinggal dekat mana? Macam mana dia makan? Apa yang dia buat sepanjang dia hilang? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang jadi dekat diri dia? So guys, polis tak dapat nak pastikan dekat mana Hannah tidur sepanjang beberapa minggu pertama dia hilang. Tapi, diorang berjaya untuk mengetahui satu benda yang di mana pada satu ketika, dah nak sampai ke minggu ketiga kehilangan Hannah, Hannah ni guys, dia gerak daripada Manhattan yang di mana dia pergi naik kayak yang berada di Chelsea Piers, and then dia mendayung kayak tu ke arah selatan. Dan pada satu ketika yang di mana masanya tu tak diketahui dengan spesifik, pada satu ketika tu Hannah keluar daripada kayak dia pergi berenang ke arah selatan. And lepas dia dah berenang selama beberapa jam, dia sampai ke satu tempat yang bernama Robin Reef, iaitu sebuah rumah api yang agak terpencil. And bila dia dah sampai dekat situ, dia duduk dekat situ selama almost 24 jam. Dan polis percaya dekat situlah si Hannah mengalami sunburn yang sangat teruk. And then ada something yang berlaku, dan disebabkan perkara itu berlaku, Hannah terjun masuk ke dalam air semula, and then dia terapung, and then dia hanyut ke kawasan selatan Manhattan, dan dekat situlah Captain Ferry nampak dia dan dia diselamatkan. Alright guys, so guys, polis dan juga penyiasat ambil masa yang sangat lama untuk susun semula rangkaian kejadian yang mungkin berlaku kepada Hannah sepanjang 3 minggu dia hilang tu guys. Dan bila diorang membentangkan teori tersebut kepada Hannah dan juga family Hannah sendiri pun tak tahu macam mana semua tu boleh berlaku. Dalam otak dia sekarang ni, dalam fikiran dia sekarang ni, dia baru je keluar daripada rumah untuk pergi running, dan pada hari yang sama diorang jumpa dia dekat dalam air. Itu apa yang ada dekat dalam kepala dia. Dalam otak dia hanya beberapa jam je guys. Semasa Hannah berada di hospital, Hannah menjalani beberapa ujian imbasan otak untuk melihat sama ada Hannah ni ada masalah neurologi ke, yang mungkin menyebabkan dia lupa untuk satu tempoh masa yang sangat panjang. And setelah menjalani ujian, semua ujian tu tidak menunjukkan yang Hannah ada masalah neurologi. So, kesimpulannya, apa yang berlaku dekat Hannah tu dipercayai bersifat psikologi. And disebabkan kes kehilangan Hannah dan mendapat liputan satu negara dia hilang, and then dia dijumpai dalam keadaan yang pelik. Semua tu membuatkan kisah ni jadi semakin hangat diperkatakan. Yelah guys, location dia dijumpai itu memang sangat-sangat mengarut dekat tengah-tengah sungai. Dia tak ingat langsung apa yang berlaku. And perkara ni juga telah menyebabkan ramai orang dah start assume yang Hannah ni penipu. Diorang assume yang Hannah rancang semua ni guys. Tapi sebenarnya guys, Hannah tak tipu. Dia sendiri pun tak faham kenapa semua tu jadi dekat diri dia. And lama-kelamaan, masa pun berlalu, orang pun dah start lupakan kisah tu. Hannah pun lama-lama dah boleh kembali kepada kehidupan normal life dia. Tapi dalam keadaan yang diri dia sendiri tak faham macam mana dia boleh hilang selama 20 hari. Dia hilang, dia tak ingat langsung selama 20 hari tu. So guys, 5 tahun kemudiannya, iaitu pada bulan yang sama, bulan September tahun 2013, Hannah dia dah berpindah daripada New York City ke Maryland dan bekerja sebagai pembantu guru di sebuah sekolah. Dan pada ketika itu, Hannah hilang lagi. Pada hari kehilangan dia, beberapa orang kawan-kawan yang bekerja di sekolah yang sama dengan dia, diorang mendakwa bahawa diorang ternampak Hannah berada beberapa kilometer daripada sekolah. So, bila diorang nampak tu, diorang ingatkan Hannah ni tengah jalan kaki pergi ke sekolah, pergi ke tempat kerja. Tapi bila sekolah dah mula, guru-guru dah start mengajar, Hannah tak muncul-muncul sampailah waktu persekolahan tamat untuk hari tersebut. So guys, diorang cuba untuk call dia beberapa kali, tapi panggilannya tidak diangkat, tidak dijawab. Diorang pergi ke rumah Hannah tak ada dekat rumah. Jadi nak tak nak, diorang terpaksa untuk call polis dan satu operasi pencarian dilakukan untuk mencari Hannah. Pada peringkat awal pencarian, polis berjaya untuk menjumpai telefon. Polis jumpa wallet Hannah dekat satu tempat, iaitu laluan pejalan kaki yang terletak tak berapa jauh sangat dengan tempat kerja dia, yang mungkin tempat yang kawan-kawan dia nampak tadi tu dekat je. Jadi polis pun carilah dekat area sekitar kawasan situ. Cari, tak jumpa juga si Hannah ni. And 2 hari kemudiannya, mak kepada Hannah mendapat satu panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, dan setelah mak Hannah menjawab panggilan tersebut, suara yang ada di hujung talian adalah suara anak dia, suara Hannah. Hannah cakap macam ni, "Mak, Hannah tak tahu Hannah dekat mana sekarang ni. Hannah tak tahu apa yang tengah berlaku sekarang ni. Tapi Hannah okey mak."
Sebenarnya, Hannah pada masa tu dia macam tersedar. Yang di mana dia tersedar dia tengah baring di kawasan tepi anak sungai. Dekat sebelah dia ada satu troli yang macam dekat shopping complex tu. Troli tu ada dekat sebelah dia dalam keadaan yang terbalik. And dia sekarang ni berada di satu taman biadar di Maryland. Taman tu bukan tempat yang polis jumpa telefon dengan wallet dia tau. Ni tempat lain tau guys. Jadi bila Hannah dah tersedar, dia bangun dalam keadaan yang kebingungan. Dia tak tahu macam mana dia boleh ada dekat situ. So dia bangun, dia pergi tahan orang awam yang lalu lalang di taman tu, and dia pinjam telefon orang tu untuk menghubungi mak dia yang tadi Khairul cerita tu. So keluarga dia, kawan dia, pihak polis, semuanya rasa lega gila lepas Hannah berjaya ditemukan dalam keadaan yang selamat. And benda ni sama je macam kejadian yang pertama tadi. Lepas dia dijumpai, dia dibawakan ke hospital untuk cek, and bila tak ada kecederaan yang serius, dia dibenarkan untuk pulang. So lepas kejadian kehilangan dia yang kedua ni, dia just jalani kehidupan dia dengan normal semula. Tapi Hannah dah mula rasa bersalah gila. Dia tak faham apa yang jadi dengan diri dia. And dia rasa nak mulakan hidup baru lagi di tempat yang baru. Dan setahun selepas kejadian di Maryland, Hannah berpindah ke satu tempat yang jauh, iaitu di Kepulauan Virgin di US. Yang di mana tempat tu adalah satu lokasi yang sangat popular kepada sesiapa yang nak mulakan hidup baru. Jadi di tempat yang baru tu, Hannah masih bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah yang di mana dia mengajar kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun. Director kepada sekolah tu bagi tahu, setiap kali ada family yang datang untuk melawat di sekolah tu, macam visit school before daftarkan anak orang dekat sekolah tu, setiap kali ada family datang untuk visit school, kelas Hannah adalah kelas pertama yang akan ditunjukkan kepada ibu bapa yang datang. Sebab Hannah adalah guru terbaik sekolah tu guys. Dia seorang guru yang sangat bersemangat, dia suka dengan kerja dia, dia passionate, dia sayang anak murid dia, and dia pun sangat suka dengan kehidupan baru dia di Kepulauan Virgin tu. Akan tetapi pada bulan yang sama sebelum ni, bulan September juga tahun 2017, 9 tahun selepas kehilangan dia di New York dan 4 tahun selepas kehilangan di Maryland, Hannah hilang untuk kali yang ketiga. Kehilangan kali ketiga ni tak sama macam dua kejadian sebelumnya guys. Sebelum Hannah hilang, Kepulauan Virgin akan dilanda ribut taufan. Ribut taufan tu tengah menuju ke Kepulauan Virgin. Semua kawan dia, semua kawan kerja dia, semua orang yang mengenali Hannah, diorang semua tengah berusaha sedaya upaya untuk tinggalkan Pulau Virgin tu before taufan melanda. Tapi Hannah belum ready lagi untuk tinggalkan pulau tersebut. Dia tak nak tinggalkan rumah dia, dia tak nak tinggalkan sekolah dia, dia tak nak tinggalkan pulau tu. Jadi apa yang Hannah buat, dia membuat keputusan untuk stay dekat Pulau Virgin tu guys. So guys, beberapa hari sebelum kawan-kawan dia, kawan-kawan kerja dia meninggalkan pulau, diorang cakap, diorang menggambarkan yang Hannah berada dalam keadaan yang khayal. Diorang susah untuk berkomunikasi dengan Hannah, diorang susah untuk bercakap dengan Hannah. Tapi walaupun macam gitu, diorang perasan satu benda guys. Hannah berada dalam keadaan yang sangat-sangat happy tau. Dia seolah-olah macam always nyanyi-nyanyi yang suaranya slow tau, macam Contoh. Alright. Hannah nampak happy, tapi kawan-kawan dia, kawan-kawan kerja dia, diorang susah nak communicate dengan Hannah. And pada 15 September, beberapa hari sebelum taufan melanda, beberapa orang staf sekolah datang ke sekolah untuk mengadakan satu mesyuarat, yang di mana mesyuarat tu adalah perbincangan bagaimanakah caranya untuk menghadapi ribut yang bakal melanda tak lama lagi tu. Tapi pada ketika mesyuarat tersebut diadakan, Hannah tak datang ke mesyuarat tersebut. Kali terakhir orang nampak Hannah adalah di bilik darjah dekat kelas dia. Dia time tu tengah membuat preparation untuk menghadapi taufan, macam susu-susu barang. At least damage-nya nanti tak adalah teruk sangat kan. Macam gitu. Jadi, bila Hannah tak datang mesyuarat, diorang pergi cari Hannah dekat rumah dia. And dia tak ada dekat rumah. So, diorang pun carilah dekat merata tempat. Dan dalam pada diorang mencari tu, salah seorang kawan kepada Hannah baru teringat yang Hannah suka pergi ke satu tempat yang bernama Sapphire Beach, iaitu sebuah pantai. So, diorang pergi sana. Bila diorang sampai dekat sana, memang betul Mat, kereta Hannah ada dekat situ, ada dekat tempat parking. And dekat dalam kereta Hannah tu ada dia punya wallet, ada pasport dia, ada duit yang berjumlah ratusan dolar. Tapi Hannah tak ada. So bila Hannah tak ada, diorang pergi cari di sekitar pantai situ, and diorang menjumpai pakaian Hannah di pantai, yang di mana pakaian dia dilipat dengan sangat kemas di atas sebuah kerusi. And yet
Hannah pun masih tidak dijumpai dekat situ. Sekarang ni, taufan dah nak melanda pulau tu. Jadi, operasi pencarian terdesak dilakukan untuk mencari Hannah, diketuai oleh pengawal pantai, dan bila diorang dah cari tak jumpa, pencarian terpaksa dihentikan sebab taufan dah nak sampai ke Pulau Virgin. Maka selepas kejadian ketiga ni adalah kejadian yang terakhir kerana selepas Hannah hilang untuk kejadian ketiga ni, dia terus tak dijumpai langsung dan tak ada khabar berita daripada dia. Sebenarnya, selepas Hannah diselamatkan oleh Kapten Ferry dan dibawa ke hospital untuk kehilangan dia yang pertama pada tahun 2008 tu, pada masa tu kan doktor menjalankan ujian otak dekat Hannah kan, yang neurologi tu kan. Dan selepas ujian tu dijalankan, Hannah tak ada masalah langsung berkaitan dengan neurologi. Akhirnya bila doktor dah check, tak ada masalah. And then, dorang menjalankan pula ujian psikologi. So, based on ujian psikologi tu, Hannah sebenarnya mengalami satu bentuk amnesia yang sangat jarang berlaku kepada manusia. Nama dia adalah dissociative fugue. Nama dia adalah dissociative fugue. Macam itulah guys. Kepada sesiapa yang mengalami benda ni tak ada gejala awal, tak boleh nampak. Ianya akan berlaku dengan secara tiba-tiba je. Yang di mana once it happen, orang yang mengalaminya akan lupa semua maklumat biografi pasal diri dia. Tapi diorang tak lupa macam mana cara untuk hidup. Lupa biografi sahaja. Diorang masih boleh keluar rumah, diorang masih boleh pergi kedai, boleh berinteraksi dengan orang. Cuma diorang tak tahu siapa diri diorang ni. Diorang tak tahu siapa nama diorang. Diorang tak tahu sejarah hidup diorang. Diorang tak tahu kenapa diorang berada di sesuatu tempat. Dan keadaan ni boleh berlangsung selama beberapa jam. Malah untuk certain case, ianya boleh berlaku selama bertahun-tahun lamanya guys. Kalau dekat movie korang boleh tengok cerita Jason Bourne. Korang boleh tengok tu. Memang ada kaitan dengan dissociative fugue. So guys, kesimpulannya, apabila Hannah hilang pada tahun 2008, dia berada dalam keadaan Fiji and dijumpai dalam keadaan selamat. 5 tahun kemudiannya di Maryland, dia berada dalam keadaan Fiji lagi, dan 2 hari lepas tu dia okey balik. Dan untuk kehilangan yang ketiga ni pada tahun 2017, kemungkinan besar dia berada dalam keadaan Fiji. And then hilang langsung tak dijumpai. Tapi ramai orang memberikan satu pandangan bahawa Hannah sebenarnya dah terlalu penat dengan sejarah 2 kehilangan dia yang sebelum ni. Kisah tu viral satu negara, orang tahu dia siapa. Jadi orang beranggapan bahawa mungkin Hannah dah penat. Dia memang nak hidup sebagai seorang manusia yang bahagia. Dia memang nak hidup sebagai seorang yang penyayang, seorang guru yang hebat, seorang kawan yang baik. Tapi dengan sejarah hidup dia, semua tu nampak mustahil guys. Jadi ada pihak yang berpendapat Hannah mungkin merancang kehilangan yang terakhir dia tu ialah dengan taufan yang datang. Itu adalah peluang terbaik untuk menghilang tanpa jejak. Kan? Tapi ramai juga orang beranggapan Hannah mungkin dah mati. Ya. So guys, thanks for watching sampai ke hujung cerita. Kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe dekat bawah untuk bagi semangat supaya Carol boleh upload banyak lagi lepas ni. And then butang like sebagai tanda sokongan kepada Carol. Dan Carol tak nak cakap banyak guys. Sampai sini saja I think. Until next time, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dekat next video, okay? Bye-bye.